Kira-kira lebih 10 tahun yang lalu, teknologi boost adalah satu revolusi yang mengubah dunia running. Tapi sekarang, Adidas cuba membawa balik nama teknologi itu. Adakah ini boost yang kita kenal dulu atau sesuatu yang lebih berevolusi? Jadi jangan buang masa, jom kita sama-sama review Adidas Hyperboost 8. Stay tuned. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al Rumi Channel. Welcome back to On Point Running Shoe Review. Salam Ramadan Karim. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ketika video ini dirakam, tinggal beberapa hari lagi je nak raya. Saya tak sempat nak edit. Dan inilah dia review awal tahun yang kita nanti-nantikan. Pandai kan Adidas. Dia simpan rahsia senyap-senyap dia develop. Macam cerita Evo SL ni. Senyap-senyap dia develop, tahu-tahu meletup, hype. Dan kasut ini dikatakan bakal menjadi kasut super trainer paling hype tahun 2026. Berikan tepukan gemuruh kepada Adidas Hyperboost Edge. Oh, ni sedap, pendek je nama dia, Evo SL Hyperboost Edge. Saya sebenarnya bila dia tease, Zinedine Zidane tease dekat Instagram baru-baru ni, dia pakai kasut ni lain pada yang lain. Tak sangka pula kasut ni adalah nama yang dikembalikan semula, iaitu Boost teknologi. Tapi ini totally bukan Boost yang tahun 2013. Totally Boost yang baru. Saya akan elaborate sekejap lagi. Tapi persoalan dia kat sini macam mana sesuatu brand ataupun designer ataupun manufacturer kasut running especially dia nak design satu kasut. Hanya satu kasut yang sesuai untuk majoriti pengguna-pengguna ataupun runner-runner mengikut profil larian, mengikut jenis larian, mengikut pace yang boleh tapau, versatile semua. Jadi inilah dia kasut yang dikatakan bakal menjadi hype tahun 2026, Adidas Hyperboost Edge. Jadi macam biasa, anda kenalah tonton video yang sangat menarik ini sampai habis bagi mengetahui jawapannya. Tapi sebelum itu, macam biasa, bak kata sahabat saya dari Menggatal Sabah. Okay? Siapa yang masih belum subscribe YouTube channel saya, don't wait long-long. Subscribe. Yes, and thank you. Secret parties later. Sekarang tahun 2026, Boost diperkenalkan tahun 2013. Adakah Boost masih relevan? Teknologi lama yang dikembalikan, adakah ia teknologi yang sama? Just nak recap saya start berlari secara serius yang rekreasi amatur ni, beginner ni, 2016. Dan ironically, kasut running pertama saya adalah Adidas Adizero Boston 5, teknologi Boost. Saya ada beberapa kasut-kasut Boost dan in fact personal best saya lari 58 minit 10 saat pun menggunakan Adidas Pure Boost. Tak ada carbon plate. Sekarang ni ada carbon plate, makin slow lagi kan. Itu yang pelik kan, okey. Tapi ironically juga, saya tak pernah beli kasut Ultra Boost. Saya tak minat kasut Ultra Boost sebab kasut tu berat. Kasut tu dia macam konflik antara stylo ke, stylish ke, lifestyle ke ataupun running. Dan kasut tu sendat ketika itu. Sehinggalah berevolusi dan Adidas memang totally revamp, keluar inovasi-inovasi terbaru dan boleh dikatakan kini Adidas memang top tier mendahului dari segi teknologi, inovasi dan performance untuk kasut-kasut running yang dikatakan hype. In fact, kasut running terbaik yang saya suka sampai hari ini, saya beberapa kali cakap, adalah Adidas Adizero Evo SL. Saya ada 3 pasang, tiga-tiga saya beli. Bukan sponsor sebab saya suka gila kasut tu. Dan kasut ni dia punya keyword dia adalah max cushion, high energy return, lightweight dan selesa. Dan apa yang menarik kali ni anda tengok kotak Adidas selalu kali hitam, kali merah. Ni merah ni macam oren pun tapi memang stylo. Dia nak dia beritahu Adidas, saya dah ada kasut baru luar kotak, game changer. So dia tukar terus kotak, memang stylo. Tetapi kasut ini maybe ada setengah reviewer yang saya tengok dia konflik antara max cushion ke super trainer. Untuk saya lebih suka define dia super trainer berbanding max cushion. Walaupun dia punya cushion sangat-sangat max. Anda tengok dia punya stack height dia 45 dekat heel dan drop 6, 39 dekat forefoot. Jadi dia punya keempukan, dia punya bulky tu memang nampak macam max cushion. Tetapi dia ada kombinasi 3 teknologi terkini, inovasi terkini, iaitu midsole baru Hyperboost Pro, kemudian Prime Width upper yang telah diberi nafas baru yang sangat premium, outsole dia dah tak pakai Continental yang sangat lightweight tetapi teknologi dan traction yang sangat-sangat menarik. Dan yang paling penting, kasut ni tak ada carbon plate. Jadi sebab midsole dia Hyperboost Pro ni bukan lagi Boost yang dulu, tetapi origin dia adalah Lightside Pro, iaitu
super shoes punya foam. Jadi memang saya katakan dia super trainer, bukan max cushion. Kita pergi bahagian yang paling menarik, iaitu midsole. Midsole dia sebenarnya bukan Boost. Boost yang dulu tu, dia menggunakan ETPU, Expanded Thermoplastic Urethane Proprietary dari company Jerman BASF. Saya punya kerja sekarang ni memang banyak berurusan dengan kebetulan company BASF. Tapi yang ada sekarang ni, dia re-engineer balik Lightstart Pro ni, punya compound ni, dia punya chemical composition dia jadikan pelletized. Sebab tu dia gunakan Boost. Boost ni kalau anda tengok, alamak, kasut Boost saya kat cupboard depan tak sempat nak ambil. Dia macam styrofoam, bulat-bulat kecil-kecil kan. Tetapi yang ni, dia pelletized. Pelletized tu maknanya foam instead daripada satu layer macam ni, ketumpat macam ni. Dia jadikan pelletized, dia re-engineer balik, jadi kecil-kecil. Tetapi dia Lightstart Pro. Dia pakai satu material saja, iaitu EPIBA, dan dia dikatakan lebih ringan, lebih high energy return, dan ia lebih bouncy. Apa perbezaan utama antara Boost dulu dengan yang sekarang ni? Of course lah berlainan. Yang itu sebelum teknologi waveform iaitu TPU, eTPU, tapi maksud dia berbeza ni, yang pertama dia punya ketumpatan. Maknanya tu lebih tumpat, lebih berat. Dan dia punya karakter dia pun berbeza. Contohnya seperti density kalau dekat EPIBA ni lebih rendah, iaitu 1.0. Yang tu 1.2. Of course dia lebih berat. Kemudian elasticity ni 85%, yang tu 55%. Beza yang ketara banyak. Flow rate 7.2, 3.6, ada banyak lagi anda boleh tengok chart ni. Jadi perbezaan dia sebab tu ia lebih ringan, lebih high energy return, tetapi dia lebih mahal. Tapi apa yang menarik kasut ni selain midsole ni, saya tertarik dengan design. Anda tengok dia try Adidas, walaupun dia cuba lari luar kotak, dia cuba datang dengan design yang terbaru, tetapi DNA dia, reka bentuk dia still orang boleh tahu dia Adidas. Dia adjust lah macam mana pun tetap nampak Adidas. Tetapi kali ni memang saya rasa lain pada lain. Anda tengok pertama kalau dari jauh, kalau anda fokus, ini yang merah ni nampak macam speedboat yang dekat laut tu pun ada. Nampak macam kereta F1, kereta supercar pun ada. Dia hilangkan tiga stripe ni. Yang selalu ada kat sini, dia lajakkan sampai midsole, dia terus letak kat bawah ni. Jadi kalau anda dapat reflection, dia punya 3 stripe ni nampak lagi merecik, lagi stylo. Kemudian colorway dia pun sangat menarik. Saya pasti nanti, ini baru dia main-main satu color dulu. Macam Ibu SL tu dia main hitam dengan putih. Ni dia pakai merah. Katalah dia tweak sikit dia main color macam kuning sikit ke, kuning biru sikit ke, merah hitam ke, apa. Anda tengok Ibu SL sekarang lah, Bob Marley lah, AMG lah. Itu Adidas punya strategi. Sebab pada saya, Adidas punya style, dia release kasut ni, limited release, 17 hari bulan 3, 2026. Limited release ni tak banyak. Dan saya dipahamkan ketika video ni dia buat dah nak habis. Kebanyakan saiz dah licin. Dan siapa yang tak dapat beli, anda kena tunggu bulan 7. Sebiji macam Ibu SL. Ibu SL tu dah dekat 8 bulan ni orang tunggu. Dia buat 2 kali limited release. Dan strategi ni berjaya untuk Ibu SL. Dia bagi orang starving, orang geram. Mereka yang dapat beli, dapat review, dapat bagi tahu apa yang best tak best. Kemudian bila orang geram, dia keluar je. Memang macam goreng pisang panas. Tetapi, yang ini memang dia nak target super trainer premium. Harga release RM849. Jadi harga dia agak high end sikit untuk kasut-kasut premium. Macam mana anda nak beli? Jangan tanya saya tak jual kasut. Ada dekat Adidas online dan sesetengah outlet Sunway, Pavilion, TRX ada. Tapi dikala video saya dibuat, saya tak jamin masih ada lagi ke tak. Kasut ini kasut neutral. Dia punya key kasut ni sangat-sangat stabil. Dia tak perlu plate, tak ada torsion, tak ada langsung sistem-sistem sokongan, tetapi bijaknya dia punya designer ni anda tengok. Tengok betul. Sangat stabil. Kenapa dia stabil? Anda tengok geometri dia, anda tengok dia punya kelebaran dia, dan anda tengok dia punya heel counter, dia punya design. Dan kasut ni, Saiz dia ada sedikit tricky, okey? Tengok betul-betul. Kalau saya biasa pakai Adidas yang ni, fokus dekat MM Japan 295, ataupun China 285, UK 11, US 11.5. Tapi saya di-advise oleh Adidas untuk downsize setengah. Sebab apa? Kasut ni dia punya geometri dia sangat selesa, dia punya toe box sangat selesa, dan dia ada special design untuk dia punya lock dekat anda punya heel ni. Sebab tu saya downsize dan saya ambil turun satu je. Tadi 295, 290 Japan, China 280, US 11, UK 10.5. Memang sedap gila. Fitting yang sangat-sangat padu. Sebab tu saya cakap susahnya designer ni nak fikir kasut yang boleh selesa dengan semua orang. Jenis kaki apa masuk pun selesa, ini kasutnya. Dan kasut ni dengan bapak besar bulky macam ni, berat dia 273 gram. Wow, untuk saya yang agak besar ni. Untuk kasut-kasut max cushion yang besar-besar macam ni, bawah 300 dah sangat ringan. Susah nak cari kasut
bawah 300 gram untuk kaki saya. Jenis-jenis kasut macam ni bermakna teknologi tu memang mencapai. Hasrat, impian designer dan Adidas nak membuat kasut besar macam ni ringan tercapai. Kasut ni pun sangat lebar seperti saya kata tadi, lebar 11.6 dekat 4 foot, dekat toe dia 9.2. Sangat lebar. Kita pergi kat tali lah. Bila sebut tali ni apa lagi? Akhirnya akhirnya Adidas punya department tali dengar saya punya komen, saya punya critics, bukan condemn, critics tentang tali-tali yang memang saya tak maaf cakap hauk. Pro 4, Evo SL, tapi yang baru ni dah improve tengok tali dia. Inilah baru tali kena dengan jenama seperti Adidas ni, premium, material dia, tengok tekstur dia panjang cukup, memang superb. Tapi apa yang lebih menarik tali ni, dia dikombinasikan dengan, pertama, anda tengok inovasi dia, dia sorok dia punya eyelet dia, dan eyelet dia pun dia buat jenis super fleksibel. Ketika anda tengok dia punya eyelet dia ada material yang special untuk dia hook kat sini. Dia sorot memang nampak stylo, tetapi dia bukan kosmetik, functional dengan padding fully gosseted. Well padded, anda rasa kenyal padded dengan ada design 3D printing logo Adidas kat sini yang sangat premium. Tongue tab, dia tak ada pull tab kat belakang, breathable, sangat elastik. Bila anda sarung dikombainkan dengan heel lock macam ni, padding dia ni macam jenis suede yang sangat premium, tetapi ada bumper padding kat sini. Itu yang menyebabkan dia parking anda punya tumit tu dengan begitu terletak sekali. Bila pertama kali pakai, anda tengok pertamanya anda akan rasa, mana eyelet untuk runners knot? Dia dah design sebegini rupa, tak perlu runners knot. In fact, bahagian eyelet yang hujung ni boleh digerak-gerak mengikut keselesaan kaki dan pergerakan kaki anda supaya ada sedikit flexibility. Dalam masa sama dia bagi senak yang sangat indah ranum supaya dia ikut kaki anda. Pertama kali bila anda pegang macam keras sikit lah. Betul ke ni nak masuk kaki susah? Yes, ada orang komen macam tu. Tapi anda jangan sekadar pakai dekat kedai, anda kena keluar berlari, dia kena break in sikit. Dia bersemi dengan kaki anda. Masa tu baru anda rasa kenikmatan dia punya heel lock fitting. Kalau 10 saya bagi almost perfect. 9.5, 9.8. Serius, best gila. Kemudian detailing dia, anda kena appreciate detailing dia. Dia ada reflektor ni, nampak? Logo Adidas ni reflektor. Bukan saja-saja. Dekat depan toe box ni macam dua elemen yang berlainan. Lampu kat sini. Baru anda nampak. Dia macam layer, okey? Nampak dia punya breathability. Biasa kita buat smoke testing lah. Dia ada kombinasi Pro 4 kat sini. Ni Pro 4 ini totally material baru. Tetapi ini ada sedikit macam sintetik punya material dan nampak premium ni. 3D printed Hyper Boost Edge. Panel belakang ni nampak material yang sangat-sangat premium. Yang kurang dia satu je. Color putih ni akan cepat kotor. Dan midsole tadi dah sentuh. Persoalan dia, adakah boost masih relevan? Terus terang, kalau boost dulu tu, energy return dia 50 ke 60%. Tetapi boost ni sebab dia Light Start Pro dipelletize-kan, 73.6% di test di lab disahkan, memang sangat-sangat menarik. So pada saya boost dulu maybe tak relevan, tetapi ini boost. Sebab tu nama dia Hyper Boost Pro. Totally bukan boost, tapi dia maybe nak tarik nama boost sebab boost tu dulu yang Kimito pakai adalah rekod dunia tahun 2014 kat Berlin. Tu maybe significant dia nak buat acah-acah marketing sikit lah. Dia bukan ultra plush macam Zoom X, dia kurang squishy. Dia bukan stiff. Bila buat durimeter test, saya test durimeter lebih kurang 28 ke 31. Saya refer dan repeat dia punya average durimeter test 32. Bermakna kasut ni bukan terlalu soft dia punya midsole. Dia hard yang lower level punya. Maknanya dia memang design kasut-kasut macam ni bukan yang terlalu agresif, bukan terlalu eksplosif, untuk larian-larian steady yang tak begitu hard. Dan ada plush sedikit. Buat band test lah. Saya dah buat tapi tu tu nampak. Dia punya band test, perhati betul-betul tak ada plate seolah-olah ada plate. Saya boleh bagi 8.5. Kalau Pro 4, Alpha Fly close to 10. So tak boleh bend terus sebab dia ada dia punya energy rod. Yang ni dah boleh close pergi 9 dah. Memang sangat-sangat stiff dan ternyata cara bend tu energy return dia sangat-sangat tinggi tanpa ada plate. Ini run experience saya. Jujur saya tak banyak sangat beli kasut ni. Pertama bulan puasa saya banyak station, tapi saya dah beli lagi. Easy yang agak panjang sikit dan saya acah-acah stride tempo. Okey. Dan insya-Allah maybe lepas raya kita akan buat spesifik kasut ni saya nak test untuk speed work. Kita buat kat track nanti, okey. Tetapi apa yang saya lagi kasut ni, sebab kasut ni tinggi, anda tak rasa ground feeling langsung. Tetapi bila tak rasa ground feeling tu rasa macam tak stabil kan. Tetapi in fact di sebaliknya. Tanpa ground feeling anda rasa sangat-sangat stabil.
tengok video yang saya buat ni, dia punya pronation saya yang naturally pronate tu dapat dikawal secara engineering yang statik. Of course, berlari berasa bouncy tapi yang tak keterlaluan, dan kasut ini anytime anda nak pick up pace, nampak besar macam ni kan, effortless dan fun, enjoy sensasi running yang sangat-sangat diimpikan untuk pelari-pelari kebanyakan what imah pace apa anda nak berlari. Apa yang saya suka dengan kasut ni? Saya suka falsafah design dia. Falsafah innovation terbaru. Falsafah nak lari daripada konvensional kasut-kasut running, super trainer dan max cushion yang ada. Yang paling penting kasut ni, sebab dia memang nak bagi anda berlari banyak kasut ni, dia protect kaki anda dan dia sangat-sangat stabil. Kemudian saya suka kasut ni ringan, walaupun bulky bapak gabak macam ni, still rasa ringan, tak rasa macam 207 macam kasut 220 gram punya kasut berat dia. In addition, ini design lain orang lain justification design berlainan. Pada saya kasut Adidas, hampir semua kasut running dia saya boleh buat jalan. Ini boleh buat jalan, anda tengok. Ini memang confirm kasut jalan saya memang banyak USL, sebab tu cepat jahanam duk pakai je. So ini memang stylo gila buat jalan. Kalau siapa yang suka mix and match, anda kena pandai-pandai main colour dengan kasut ni. Walau bagaimanapun, secara konstruktif ada bahagian-bahagian yang saya tak suka. Pertamanya tali, bukan saya tak suka material, colour dia. Colour putih ni cepat kotor. Okay? Especially saya yang selalu nak rasa, bila walaupun taruh kaki saya still nak rasa putih selalu, dan tapak dia memang nampak stylo putih, tengok lari sikit je dah. Nak maintain keputihan tu kan, payah sikit. Okay? So, saya cadangkan patutnya tapak ni buatlah tona merah sikit kan, supaya tak terlalu putih. Sebab putih ni dia cantik mula-mula je. Okay? Nanti lama-lama dia kurang sikit. Walau bagaimanapun, tak ada isu yang besar. Tetapi, sebut tapak ni, outsole dia memang bukan lagi Continental, tetapi sebenarnya adalah Continental yang telah di-enhancekan. Light traction style dia, anda tengok. Dia punya traction dia buat style jalur-jalur yang gradient. Tipi-tipi, rapat-rapat, jarak, rapat balik. Supaya kawasan-kawasan tertentu ada grip dan dia full coverage. Ini bukan expose phone, full coverage. Mana nak dapat kasut ringan macam ni, rubber dia full coverage. Dan dia tak setebal Continental, memang dia design untuk super trainer. Super trainer close tu, ready for race. So pada saya sangat durable, sangat grip. Tapi berbanding Continental yang biasa, ini ada kurang sikit tapi still antara yang sangat durable. Lain yang saya tak berapa suka, sebenarnya saya bukan penggemar putih, tapi tengok merah putih macam ni, cantik lah juga kan. Nak kata macam bendera England pun ada sikit-sikit. Mulanya tak apa suka putih, lama-lama dah tengok, dah pakai, tengok dekat gambar video, jadi suka daripada tak suka. Okay? Kasut ni untuk siapa? Kasut ini kasut running yang paling boleh dipercayai untuk anda nak lanyak kau-kau, anda nak bagi mileage banyak gila, untuk long run, untuk tune run, tempo pun boleh. Dan of course, kasut ini memang digunakan sehingga marathon ataupun ultra marathon, walaupun performance yang tak berapa sangat, boleh pakai. Dan yang performance, maybe dia prefer yang ada plate lah. Okay? So, kasut ni untuk semua jenis larian. Dan paling penting, kasut yang anda boleh lari hari-hari, yang anda fikir apa benda aku nak bawa pergi pakai hari ni, nak pergi bercuti, nak pergi outstation. Ini kasut yang anda kasut. Pagi-pagi pening nak pilih kasut banyak kan? Ini kasut dia. Dan yang paling penting stylo. Dan tak ada carbon plate. Sebenarnya berlari tak ada carbon plate pun sangat fun. Especially kaki-kaki yang bermasalah. Macam saya ni, tak ada carbon plate lagi fun dengan syarat anda dapat kasut-kasut yang macam ni. So, kalau kita nak compare dengan Evo SL, ni sedikit soft, sedikit squishy. So, yang ni ada firm sikit, tetapi ride yang pada saya sangat-sangat smooth. Dan nanti ada rezeki kita buat video comparison antara kedua-dua kasut yang sangat best ni. Okay? Dan last kali, kasut ini adakah bakal hype tahun 2026? Kenapa kasut tu jadi hype? Pertamanya, boleh dikatakan strategi marketing yang mengena. Tetapi at the end of the day, kasut tu sendiri kena bagus. Dan orang ramai suka. Dan yang paling penting, sesuai dengan semua orang. Ada setengah kasut tu dia bagus. Tetapi sesuai untuk elite dan mereka poyo saja yang nak pakai. Yang jaki dengan orang yang pace slow. Okay? Tetapi kasut ni, orang pace slow pun boleh beli, apatah lagi pace yang laju. So, saya dapat feeling, I have a feeling, cakap putih kasut ni bakal hype 2026. So, untuk benchmarking, siapa-siapa kasut nak jadi hype tahun 2026, ini kasut dia. Dan pesaing dia sendiri adalah Evo SL, bukan nak bias, tetapi ini hakikat setelah anda sendiri memegang dan mencuba kasut Adidas Hyperboost Edge. Jadi, ini mungkin saya punya first impression kasut. Maybe kalau ada rezeki kita buat full review yang dah berapa kilometer nanti, dan saya memang nak test dekat track lepas raya nanti. Terima kasih anda sudah tonton sampai habis. Kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen apa pandangan anda, siapa yang nak beli, siapa yang dah beli, dan yang paling penting kepada dia, subscribe. Sebabkan kebaikan, stay healthy, keep fit and keep
keep running dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf, saya batin. Salam.